Okey, saya nak tunjukkan sedikit pasal lampu ADB. Nampak tak dia perlahankan lampu sebelah kiri, kanan saya, tapi lampu sebelah depan dia kekalkan supaya pemandu yang dari arah bertentangan dia tak silau mata lah. Ngam-ngam sekarang berkabus nampak dia punya pancaran lampu ADB. Lampu ADB sama seperti metrik lah, lampu metrik yang ada pada kereta mewah, kereta mahal seperti Audi, BMW. Tengok ada kereta lagi dekat depan. Dia akan jatuhkan sedikit lampu. Dia bergerak lah, lampu tu bergerak. Okey. Dia terangkan balik. Ada kereta. Dia aktif lah. Lampu dia aktif. Kalau ada kereta je daripada arah bertentangan, dia akan perlahankan, tapi dia akan kekalkan tingginya lampu sebelah kanan. Tengoklah kalau dekat selekoh kan, lampu kanan pun menyuluh pergi ke laluan bertentangan, sebelah kanan kita laluan bertentangan. Dia akan aktif lah, dia bergerak. Lampu ini aktif pada kelajuan 30 km. 30 dia dah aktif, dia bagi besar. Nanti ada kereta, dia akan perlahankan pancaran lampu. Okey, lampu ADB ni juga, lampu kereta Podo Alza Advan ni juga dia ada turn signal, turn light. Contoh kita bagi signal, pusing ke sebelah kanan ataupun kiri lah, pusing mana-mana pusing lah. Dia ada lampu. Kalau nampak lah, sekejap saya pusingkan ke sebelah kanan. Dia suluh sebelah kanan. Kalau saya pusingkan steering ke sebelah kiri pun dia akan suluh ke sebelah kiri. Saya tunjukkan lagi dia turn signal, turn light dia. Dia suluh. Itu saya kata lampu dia ni boleh bergerak. Mana lebih berbaloi, HRV ataupun Alza Advan?